Tapi Iran bukan Venezuela. Venezuela dah beberapa tahun dalam krisis ekonomi. Trump ni juga ada masalah. Dia gelojoh. Dah termakan Venezuela pada bulan Disember tahun lalu. Nicolas Maduro, bekas Presiden Venezuela, dia diculik, dihantar ke New York dalam penjara, dan Trump dah buat deal bersama dengan Delcy Rodriguez. Nampaknya Trump nak ulangi strategi ini untuk Iran. Tapi Iran bukan Venezuela. Venezuela dah beberapa tahun dalam krisis ekonomi dan sanction dah bagi laluan tipis lah untuk Venezuela untuk menekan tekanan daripada Amerika Syarikat. Iran lain cerita. Iran dah buktikan walaupun ada sekatan, Iran masih kuat dalam pembuatan tempatan untuk drone, dan Iran ni besar, 90 juta orang lebih kurang. Dia ada gunung, dia ada misal, lain-lain semua. Ni bukan senang. Tapi faktor Trump ni dan masalah Amerika Syarikat, mereka tak faham apa psikologi dan faktor-faktor kekuatan negara besar di Timur Tengah, terutamanya Iran.